Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah khudh bi yadi qalat hillati adrikni. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita meneruskan sikit perkongsian kita pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya kisi pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa. Yang saya hormati lagi saya muliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz Barisan Asatizah, yang bahagia Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian. Sihat semua tuan ni? Tengok kawan kita pakai tongkat Allah. Okey je lah. Tak apa, sikit tu ujian lah. Baik. Saya buat orang sakit kaki ni tuan-tuan ni, dia boleh buatlah grup. Sebab kita sama ni. Dia boleh buat grup sakit lutut. Dia panggil GSL, geng sakit lutut. Boleh buat grup kita Naji. Baik, tak apalah tuan-tuan ni. Tapi saya baca statistik baru-baru ni, Tuan Haji kita yang sakit ni, kita ni, saya tengok statistik baru-baru ni dekat, tak masuk cerita-cerita lain ni. Rupanya tuan-tuan ni, kalau ikut statistik Institut Kanser Negara, satu hari tuan-tuan ni, pesakit baru yang yang tentang kanser ni tuan-tuan, setiap hari, lebih kurang 121 ke 120 orang pesakit baru untuk kanser setiap hari. Allah tuan-tuan. Ramai tuan sakit kanser ni. Kita Allah tuan kan, sakit lutut ni okey sikit aja kan. Allah tuan, jangan uji Allah. Baik. Okey, baik, kita nak mula kat mana tuan? Saya baru-baru ni tuan-tuan ni, saya tak pasti saya cerita kat sini ke tidak tuan. Tak apalah kalau tercerita pun. Saya sembang dengan satu sahabat ni, dia kena pergi satu kursus di satu negara di belah-belah timur. Saya tahu tuan-tuan ni, belah-belah matahari terbit ni lah. Baik tuan-tuan ni. Dia duduk dengan satu kawan, dia kata, duduk dengan satu kawan yang rumahnya di situ, dia kata macam menumpang lah kursus tu. Dia macam kita lah Ji, kalau nak pergi satu tempat ke satu tempat, dia kena naik kereta api laju tu. Kan? So kawan dia pesan, dia kata, macam kita lah tuan-tuan ni, kereta api ni, naik LRT ni, dia pagi-pagi pun dah ada. Tapi dia pesan kepada kawan dia kata kalau hang nak naik, dia kata jangan naik pada pukul sebelum subuh. Kalau nak naik pukul 8 ke atas. Saya tanya dia kenapa, dia tanya kenapa. Rupanya dia kata, kalau dia kata pukul 6 lebih ni kebanyakan dia kata, selepas sebelum subuh, dia kata kebanyakan dia kata banyak orang bunuh diri dekat situ setiap hari. Dan dia kata, apabila bunuh diri, dia kata, pergi terjun dekat punya kereta api laju tu, dia akan banyak benda-benda yang melibatkan nanti operation dia tuan-tuan, dia akan jadi tenggala sistem dan sebagainya. So dia kata, dia akan jadi lebih lambat daripada yang sepatutnya. Dan kalau kita faham tuan-tuan saya tengok statistik negara tu tuan-tuan setiap tahun tuan-tuan, pada tahun 2025, yang bunuh diri saja tuan-tuan lebih kurang 19,188 orang.
Setiap hari yang bunuh diri saja tuan-tuan, 53 orang setiap hari yang bunuh diri dekat negara tu. Tinggi tak tuan-tuan? Tinggi. Yang ni daripada Kementerian Kesihatan dan Buruh yang dikeluarkan statistik ni. Saya nak tanya sikit tuan-tuan ni, negara yang saya sebut ni, tuan-tuan, apa agama dia? Apa agama dia tuan? Dia salah satu agama tuan-tuan yang dianuti tuan-tuan ni, dia tidak ada agama. Dia panggil etis. Itu negara tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan tengok, etis ni banyak tuan-tuan dekat dunia ni. Ikut statistik tuan-tuan ni, orang yang beragama etis ni tuan-tuan, lebih kurang 1.9 bilion. Ramai. Dia lebih nak sama tuan-tuan ni. Baik ni tuan-tuan ni. Apa pegangan orang etis ni tuan-tuan ni, dia punya akidah dia? Orang yang tidak ada agama ni tuan-tuan ni, apa dia punya pegangan dia? Agak-agak kan? Dia sekarang ni tuan-tuan, etis ni, yang saya faham tuan-tuan ni, pembacaan saya, dia lebih kepada disiplin diri. Contoh saya bagi tuan-tuan ni, katalah seorang itu dia kata KPI nak jual kereta dia 30 biji. Tuan-tuan, dia mesti capai. Itu kita mencapai. Apa orang-orang tak ada agama dia punya faham je tuan-tuan? Dia kata kalau dia tak dapat capai 30 biji tu tuan-tuan, ni contoh lah saya bagi. Apa dia akan kata pada diri dia? Akulah tak perform, akulah bodoh, aku tak baik pada orang, akulah kenapa orang boleh buat, aku tak boleh buat, dan kenapa semua aku. So sekarang ni tuan-tuan ni, kalau dia tak dapat capai, itu yang banyakkan mereka ni tuan-tuan, dia jadi macam rendah diri, dia rasa dia tak perform, dia rasa dia tak bagus. Last kali dia buat apa tuan-tuan? Bunuh diri. Sebab dia tak ada akidah tuan-tuan ni. Kalau macam kita pula tuan-tuan ni, katalah seorang itu ada KPI capai 30 biji kereta dia nak capai, dia kena jual setiap bulan kita. Kalau kita tak dapat capai tuan-tuan, kita apa kita kata? Dalam hati kita. Apa akidah kita tuan-tuan? Itu sebab kita ada beriman qada dan qadar daripada Allah, betul? So kita percaya tuan-tuan, semua tu ditentukan oleh Allah. Kita percaya tuan-tuan, rezeki itu kerja Tuhan. Betul? Last kali tuan-tuan, itu kita, apabila kita tak dapat capai 30 tu, kita rasa apa tuan-tuan? Kita tak salah. Kerja kita tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah, kita usaha. Selebihnya tuan-tuan, kita serah pada Allah. Katalah kita tak dapat capai, kita capai 20 tuan-tuan pada bulan tu. Kita kata apa? Rezeki aku banyak tu. Senang tak tuan-tuan? Lega kita tuan-tuan. Kita tak 100% tuan-tuan ni, kita salahkan diri kita. Ini yang kadang-kadang tuan-tuan ni, apa nikmat yang paling besar pada diri kita? Tentang iman dan Islam. Ini perkara paling besar tuan-tuan. Cuba tak faham tuan-tuan ni, kalau pegangan kita, akidah kita tuan-tuan ni, kita tak faham macam tu, penat hidup ni tuan. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan ni, dia jadi penat hidup ni tuan-tuan, bak iman, bak akidah ni. Itu yang kadang-kadang tengok orang lebih merah mata, tengok orang naik pangkat lebih macam ni. Sebab kita tak yakin tuan-tuan rezeki tu. Ini kalau betul tuan-tuan kita beriman tuan-tuan ni, tak apalah, tu rezeki dia. Betul tak tuan-tuan? Ini tuan-tuan besarnya tentang iman dan Islam kita pada hari ini ni. Saya hari ini tuan-tuan ni, saya nak pergi sikit lah tuan-tuan ni. Kalaulah Nabi tak bawa pada kita pada hari ini agama tuan-tuan. Katalah Nabi tak bawa agama kita, iman kita pada hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan bayang apa akan jadi. Di sempena bulan Ramadul Rasul ni, saya ambil sempena sikit tuan-tuan ni. Sebab 24 ni kita cuti, 24 ni cuti umum. Kita sambut Maulid Rasul ni tuan-tuan, saya nak bincang sikit tuan-tuan kepada pemimpin kita yang agung ini, baginda Rasulullah SAW ni. Tuan-tuan bayang, kalaulah tuan-tuan Nabi tak bawa agama kita pada hari ini, Nabi tak bawa iman kita pada hari ini, saya pun tak tahu tuan-tuan, waktu ni pukul 8, 7.50 hari ni, saya tak tahu kita duduk di mana pun kita tak tahu tuan-tuan. Apa yang kita sembah pun kita tak tahu tuan-tuan. Apa yang kita buat pun kita tak tahu. Kita tengok dalam zaman jahiliah dulu tuan-tuan, apa yang tak ada zaman Quraisy dulu. Bunuh anak, bini hang, bini aku, berzina berleluasa dan sebagainya, bunuh anak perempuan. Kalau kita tengok, apabila agama tak ada. So tengok sekarang ni tuan-tuan, kalau Nabi tak bawa agama iman pada Islam pada hari ini tuan-tuan, wallahualam, kita pun tak tahu tuan-tuan apa akan jadi dengan dunia ni. Baik ni tuan-tuan, itu yang kita tuan-tuan ni hargailah tuan-tuan dengan iman agama yang Allah kita bagi pada hari ini tuan-tuan. Oh ini tuan-tuan besar sangat tuan-tuan. Itu Nabi kata, aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan sesat, iaitu
Al-Quran dan hadis. Allah bagi panduan kepada kita tuan-tuan, semua tuan-tuan. Nabi duduk 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah tuan-tuan. Dan Nabi duduk 23 tahun, apa yang Nabi tak tunjuk pada kita tuan-tuan? Semua perkara tuan-tuan Allah tunjukkan dalam manual book kita. Allah tunjuk kepada kita tuan-tuan setiap perkara dalam hidup ni apa yang perlu kita buat, daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik tuan-tuan. Semua agama ajar kita dari segi panduan kita. Ni Nabi dah bagi kita susun tuan-tuan untuk mudahkan hidup kita. Tuan, soalan saya sikit tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan, nak jadi jahat ke nak jadi baik susah tuan? Nak jadi baik ke nak jadi jahat susah? Nak jadi jahat susah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan ni? Nak jadi jahat tuan-tuan, tak ada manual. Tuan-tuan bisa jumpa satu buku, menjadi seorang menjadi seorang pemain judi yang berjaya. Tuan-tuan bisa jumpa? Tuan-tuan bisa jumpa tak? Buku bagaimana menjadi seorang pelacur yang paling bagus. Ada jumpa? Tak ada tuan-tuan. Kita dalam Islam ni tuan-tuan, nak jadi baik ni tuan-tuan, semua dah ada. Nak semayang tuan-tuan, nak buat macam mana? Agama kita ajar. Nak kerja macam mana? Semua ada peraturan dan manual dah, kita ada SOP dah. Tuan-tuan nak jadi jahat ni tuan-tuan, tuan-tuan bayang. Bawa masuk perempuan contohnya tuan-tuan, ni nak buat perkara tak baik pergi ke hotel. Ada manual tuan-tuan? Tak ada. Itu sekejap tengok pencen, sat lagi tengok CCTV ada ke tidak, sat lagi nak tengok sat lagi orang kentut hantar tuala pun dah jadi berderau darah. Susah tuan-tuan. Tu saya kata tuan-tuan ni, nak jadi baik ke senang tuan? Nak jadi baik lebih senang nak jadi jahat. Mana ada manual nak jadi jahat tuan? Itu agama kita pada kita yang Nabi bawa kita pada hari ni tuan-tuan, komplit. Apa yang tak ada tuan-tuan? Pergi toilet pun Nabi ajar, agama kita ajar pada kita tuan-tuan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nak berhadas tutup kepala. Kalaulah tuan-tuan sekecil-kecil macam tu pun agama ajar kepada kita, tak kalah perkara lain Nabi tak ajar. Itu pentingnya tuan-tuan. Nabi sebut selagi-lagi aku tinggalkan kedua kamu dua perkara, kamu tak akan sesat. Dia selalu sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, agama kita ni tuan-tuan, dia bukan agama ritual tuan-tuan. Setakat semayang, zakat, haji, puasa, no tuan. Kita adalah agama syumul. Agama kita din, agama kita cara hidup, agama kita the way of life. Semua ada yang ditetapkan oleh Allah kita pada hari ini. Saya berbalik sikit kepada baginda Rasulullah SAW tuan-tuan ya. Satu kajian tuan-tuan ditunjukkan tuan-tuan ya, daripada satu buku tuan-tuan ya, nama buku ni ditulis oleh sejarawan Amerika, dipanggil Michael Hart. Michael Hart ni tuan-tuan, dia tulis satu buku, tajuk buku dia The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Buku ni dia keluar pada 1978. Buku ni tuan-tuan ya, yang dikaji oleh Michael Hart ini, dia kata manusia yang paling mempengaruhi, manusia yang paling hebat di dunia ni tuan-tuan, disebut adalah Nabi Muhammad. Ni nak tunjuk tuan-tuan ya, berapa banyak yang dia boleh bawa tuan-tuan ya. Itu kalau kita tengok tuan-tuan ya, setakat ni tuan-tuan, berapa umat Islam kita di dunia? Ramai. Banyak tak tuan-tuan negara Islam yang sekarang pada zaman sekarang? Ramai. Dan itulah menunjukkan tuan-tuan ya, nak tunjuk dakwah Nabi, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah tuan-tuan, begitu hebat dan besar pada kita hari ini. Dan ayat Al-Quran tuan-tuan, surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ayat Quran ni tuan, surah Al-Anbiya tuan-tuan, Allah sebut tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Nabi datang kepada kita ni tuan-tuan bawa rahmat. Nabi datang bawa kepada kita ni tuan-tuan satu perkara yang sangat penting kita untuk uruskan di dunia ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan disebut dalam surah Anbiya ayat 107 yang saya baca tadi, nombor satu tuan-tuan, antara rahmat yang Nabi bawa kepada kita adalah rahmat kepada seluruh alam. Nabi bawa merahmat itu termasuk kepada manusia, jin, haiwan dan seluruh alam. Kalau kita ambil satu contoh lah tuan-tuan ya, rahmat yang Nabi bawa kepada kita hari ini tuan-tuan, tak payah kata manusia tuan-tuan, bab binatang pun tuan-tuan, kalau Nabi tak ajar kepada kita pun tuan-tuan, dah pening kita ni. Contoh tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, agama ajar kepada kita tentang sembelihan, betul? Cara Nabi ajar kepada kita sembelihan tuan, mesti pisau yang tajam, mesti kita tak boleh, kita kena jangan tunjuk pada binatang lain dan sebagainya masa kita buat korban.
Sampai begitu tuan-tuan ni, Nabi nak jaga tentang binatang sekalipun. Baru-baru ni tuan-tuan, saya terbaca dengan satu buku tuan-tuan ni, ada satu kajian dibuat. Dia kata tuan-tuan ni, kononnya, barat ni dia kata penyembelihan dia kita, yang kita buat itu dia kata menzalimi binatang. Yang kita nak sembelih tu untuk makan. Tahu tak barat buat macam mana tuan-tuan? Cadangan dia. Dia kata binatang dia kata contoh macam lembu dan kambing tu contoh sembelih. Sebelum sembelih dia kata hentakkan yang kuat kepada kepala dia. Pukul dulu kepala dia tuan-tuan, bagi dia bengong sikit tuan-tuan ni, baru sembelih. Tuan-tuan rasa yang tu ni tuan-tuan, yang barat bawa pada kita ni tuan-tuan, cadangan dia tu, tuan-tuan lagi menzalimi binatang. Tuan-tuan, kita bunuh ni tuan-tuan, sekejap je tuan-tuan, putus dua hakum ni tuan-tuan, dua alat mati segera dah, cepat. Yang pikopi ketuk sampai nak pergi mati, dia pergi sakit baru kau nak sembelih. Tengok tuan-tuan. Macam mana Haji? Sebab ada last tu. Yang tu saya ingat tuan-tuan boleh carilah tuan-tuan. Nak sebut kita ni tuan-tuan ni, tengok tuan-tuan, Nabi bawa ni kepada sekalian alam. Nabi ni rahmat kepada semua, termasuklah dengan binatang. Kaedah sembelih pun tuan-tuan ni, Nabi tunjuk kepada kita. Cuba bayang tuan-tuan, kalau Nabi tak ajar pada kita, agama tak ajar kepada kita sembelih macam mana? Saat pergi main seorang tuan-tuan, dia pergi sembelih kaki, saat pergi main sembelih telinga, saat pergi main pergi bunuh macam ni tuan-tuan. Dia yang paling mudah mati ni tuan-tuan ni. Betul dah tuan-tuan, agama ajar kepada kita dah tuan-tuan. Tak menyiksa binatang, mati dengan segera. Cepat tuan-tuan. Kita tak boleh tuan. Itu diminta kepada pisau yang lebih tajam dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan beri rahmat kepada orang beriman. Orang beriman mendapat rahmat, penuh keselamatan, kebahagiaan dan keampunan. Ni saya lajukan sikit tuan-tuan. Rahmat kepada orang kafir pun tuan-tuan. Allah, orang yang tidak beriman masih menerima rahmat dalam bentuk penangguhan azab, memberi mereka peluang bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Ini pun tuan-tuan, walaupun dia bukan Islam, tapi Nabi tuan-tuan ni hukuman tu tak diberi. Sehinggalah tuan-tuan, hari kiamat nanti kalau betul-betul dia tidak masuk pada agama kita. Yang keempat, syariat yang membawa rahmat. Yang keempat, rahmat kepada ajaran kita. Itu dalam satu hadis sebut, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 3559. Sebut dekat sini tuan-tuan, Aisyah tuan-tuan dalam satu hadis riwayat Muslim, Aisyah sebut tuan-tuan, isteri Nabi pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Apa yang dijawab oleh Aisyah tuan-tuan? Akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran. Apa maksud akhlak Al-Quran tuan-tuan ni? Apa yang Allah suruh, apa yang larang, itulah baginda Rasulullah SAW tuan-tuan. Baik tak baik tuan-tuan, itulah contoh teladan yang kita kena ikut. Saya tak pasti tuan-tuan ni, apa benda yang Nabi tak tunjuk pada kita 23 tahun? Apa benda yang Nabi tak bagi tahu pada kita dalam tempoh 23 tahun tuan-tuan? Semua ada tuan-tuan. Nabi seorang pemimpin ada, Nabi seorang ketua keluarga ada, Nabi seorang imam ada, Nabi seorang ayah ada. Semua Nabi tunjukkan kepada kita tuan-tuan. Jadi kalau Nabi tak datang, wallahualam tuan-tuan ni, saya pun risau tengok zaman sekarang ni tuan-tuan. Saya tak tanya anak orang tuan-tuan. Kau tanya anak saya si Ilman yang kecil tu. Kau tanya, dia tanya tuan-tuan, pasukan bola sepak Perancis. Semua benda dia tahu. Saya tanya Cristiano Ronaldo, ayah dia pun dia tahu kenal. Saya nak tanya tuan-tuan, anak-anak kita kenal tak Nabi ni? Yang bawa agama kita pada hari ni. Agama kita, anak-anak tahu tak tuan-tuan, siapa kita punya baginda Rasulullah SAW ni tuan? Kalau pemain bola ni tuan-tuan, satu tim dia boleh hafal. Wallahualam tuan-tuan. Dia tanyalah buat anak-anak muda pada hari ni tuan-tuan. Wallahualam. Yang lain tuan-tuan, wallahualam, jauh kita pada agama tuan-tuan ni. Kalau kena setengah rugi kita tuan-tuan ni. Generasi kita sampai Nabi kita pun kita tak kenal yang bawa agama dan iman kita pada hari ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan ni, kita petah balik sikit. Ni sebagai revision tuan-tuan. Hari ni kelas kafar je. Tahu kelas kafar? Kenal balik Nabi. Kita ulang balik. Ni saya tahu semua dah tahu tuan-tuan ni, tapi sebagai sempena Maulid Rasul ni kita ingatkan sikit lah tuan-tuan. Siapa nama baginda Rasulullah nama kita tuan-tuan ni? Baginda nama kita baginda Rasulullah ni adalah, dan mengikut menurut Al-Buti ni tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Khalid bin Fan bin Malik dan oh banyak tuan, panjang tuan. Panjang tuan. Kita tuan ni kita kenal tak tuan? Tahu tak keturunan kita tuan? Saya bin sampai atuk sampai moyang. Lepas pada tu saya boleh ingat dah. Baik tuan-tuan ni, kalau ikut sejarah tuan-tuan daripada sirah an-nabiyah, Nabi ni tuan-tuan dia sulur gaduh daripada Nabi Ibrahim, dan Nabi adalah berbangsa Quraisy, dan dalam satu hidup Muslim disebut tuan-tuan ya, Allah memuliakan Ki'anah seorang anak Ismail, dia menunaikan bangsa Quraisy daripada keturunan Kinanah, dia memuliakan Bani Hashim daripada Bani Quraisy, kemudian dia memuliakan daripada Bani Hashim. Kalau kita faham tuan-tuan, Nabi ni orang Quraisy dan dia adalah daripada Bani Hashim. Datuknya tuan-tuan yang beri nama kepada Nabi, Abdul Muttalib ni, datuk dia Abdul Muttalib yang beri nama kepada baginda Rasulullah Muhammad. Apa maksud Muhammad tuan-tuan? Yang terpuji. Itu kalau boleh ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan ya, nama pada hari ini yang paling banyak di dunia orang Islam kita adalah Muhammad. Ni kalau kita tuan-tuan ada anak lah tuan-tuan, ada generasi dan ada keturunan anak-anak kita, tuan-tuan bagilah nama anak kita dengan anak Muhammad tuan-tuan. Sebab Muhammad ini tuan-tuan adalah maksud dia yang baik, yang terpuji. Kenapa tuan-tuan kalau digalakkan kepada kita ni ada anak cucu ni, kita letak nama Muhammad. Pertama tuan-tuan, apabila kita letak nama Muhammad ni tuan-tuan, dia mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad, kepada tentang identiti Islam. Senang kata tuan-tuan, nama dia Muhammad Daniel Ilman, dah tentu kita faham dia ni orang Islam, Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, dia bermaksud yang terpuji tuan-tuan. Nama ni tuan-tuan Allah yang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita sebut nama anak kita Muhammad secara tak langsung tuan-tuan, kalau kita ibu dan ayah, secara tak langsung itulah doa kita kepada anak tuan-tuan, kepada ibu dan ayah, kepada anak-anak kita. Kan saya sebut tuan-tuan ni, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita sebut, itu dah doa kepada anak-anak kita. Tuan-tuan bayang kita panggil nama anak kita Muhammad. Apa maksud tuan-tuan ni? Yang terpuji. Secara tak langsung itulah doa kita kepada ibu ayah. Rugilah tuan-tuan ni kalau ada anak tak letak nama Muhammad. Letaklah tuan-tuan, sebab ini tuan-tuan ni cukup besar dia punya nama, kita ambil sebenarnya baginda Rasulullah. Yang kedua tuan-tuan ni, doa untuk anak saya dah sebut tadi, barakah rahmat. Nama tuan-tuan berkat yang kita ambil daripada Nabi Muhammad. Yang kelima tuan-tuan, dengan nama Nabi Muhammad ini mengikut sunnah. Yang seterusnya tuan-tuan, dia akan harap tuan-tuan dia akan beri keberkatan dan nama yang dibawa oleh Nabi dan kebaikan yang sifat yang pada Nabi yang ada kepada Nabi tuan. Harap-harap tuan-tuan dengan nama kita Muhammad ini menjadi berkat kepada dia mengikut akhlak baginda Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, dan saya percaya semua kita ada anak lelaki ni tuan-tuan ni, pasti yang kita ada nama anak Muhammad ataupun Ahmad dan sebagainya. Letak tuan-tuan, sayang tuan-tuan. Yang kedua ni tuan-tuan, kelahiran baginda Rasulullah. Nabi ni tuan-tuan lahir pada 12 Rabiul Awal, pada tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama selepas peristiwa yang bergajah yang dipimpin oleh Abraham, iaitu Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Saya tuan-tuan ni, apabila sebut tahun gajah ni, kan kita baca sejarah tuan-tuan ni, kan tentera Abraham tu ada burung yang daripada tu bawa batu-batu api neraka, betul? Yang itu, nanti saya ringkaskan cerita tu. Ni cerikit tuan, cerita lah tuan. Saya teringat tuan-tuan ni, ada satu masa zaman saya belajar, ada satu orang tanya dengan guru saya. Dia kata, betulkah dia kata neraka ni dah ada? Soalan dia. Soalan budak-budak tuan ni, masa tu sekolah awal, sekolah menengah tu. Dia kata, Ustaz, betulkah ada neraka? Ustaz saya ni tuan-tuan ni, dia ambil surah Al-Fil ni tuan. Cerita pasal gajah ni, dia kata apa? Ingat tak dia kata burung itu ambil daripada batu api neraka letak ke sini jangan, yang beri kemusnahan. Dia kata, kalau neraka tak ada, kata, macam mana burung tu ambil? Maksudnya tuan-tuan, neraka tu dah ada. Dia kata tu, yang sebut ni surah Al-Fil tu. Betul juga. Cerita pasal gajah tu. Lah. Wallahualam, tak apalah tuan-tuan ni. Itu selingan sikit tuan-tuan ni. Itu kalau kita tengok tuan-tuan ni, masa baginda lahir, apa yang perkara yang menjadi perkara yang berlaku ni, nombor satu, ada satu pandangan mengatakan tuan-tuan ni, apabila baginda Rasul lahir tuan-tuan ni,
api Majusi tu tuan, yang disembah oleh orang Parsi pada zaman tu padam tuan-tuan masa kelahiran baginda Rasulullah. Orang Parsi ni tuan-tuan, dia adalah dulu agama dia adalah sembah api. Parsi sekarang siapa dia tuan? Iran lah. Iran lah tuan, Iran. Yang kedua ni tuan-tuan, masa kelahiran baginda Rasulullah tuan-tuan, istana Raja Pasri tuan-tuan, Raja Parsi ni runtuh masa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ni antara tuan-tuan ya, mungkin ada satu sebab tuan-tuan ya, nak menunjukkan kelahiran baginda Rasulullah tu tuan-tuan ya, cukup besar pada kita. Keluarga ni tuan-tuan, siapa nama ibu Ilman? Mak Nabi nama apa? Ha? Nasib kau betul. Kau silap kau, siap kau. Nama anak Nabi, nama ibu ni tuan adalah Aminah dan ayahnya nama? Betul? Okey. Betul lah tu, lulus lah tu. Tidak nanti tuan. Nama anak ibu tuan-tuan Aminah dan ayahnya nama Abdullah tuan-tuan. Dan kalau kita faham tuan-tuan ni, Nabi ni tuan-tuan dia adalah anak yatim piatu daripada kecil lagi. Nabi tuan-tuan, ayahnya Abdullah mati tuan-tuan atau wafat tuan-tuan pada Nabi berasa umur 2 bulan. Maksudnya Nabi tuan-tuan tak sempat tengok tuan-tuan ayah dia. Dan ibu dia mati meninggal bila tuan-tuan ya? Masa umur 6 tahun, masa pergi ziarah ayah dia di Abdullah ni tuan-tuan. Mati tuan-tuan selepas ziarah kubur ayah dia. Maksudnya tuan-tuan, Nabi daripada kecil lagi tuan-tuan ni dah anak yatim dan piatu. Umur 6 tahun tuan-tuan, Nabi dah tak ada tuan-tuan mak dan ayah. Siapa jaga Nabi tuan-tuan? Yang jaga Nabi adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang bagi nama anak tadi, nama Nabi tadi. Maksudnya berapa lama Nabi tuan-tuan Abdul Muttalib jaga? 2 tahun saja tuan-tuan. Lepas tu datuk dia tu Abdul Muttalib meninggal. Dan disambung oleh bapa saudara dia adalah Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan jaga Nabi daripada umur 9 sehinggalah tuan-tuan, satu pandang merewatkan dia jaga Nabi sehingga 40 tahun tuan-tuan. Itu Nabi ni tuan-tuan, Nabi sebut apa? Kalau nak tengok dia kata orang yang jaga anak yatim ni tuan-tuan di syurga ni macam aku dengan dia macam ni. Maksudnya rapat tuan-tuan, orang yang jaga anak yatim. Sebab apa tuan-tuan ni? Nabi umur 6 tahun tuan-tuan, anak yatim piatu yang tidak ada mak dan ayah. Itu kita ni tuan-tuan, harap-harap lah tuan-tuan kalau ada rezeki tuan-tuan ni. Itu antara amalan-amalan tuan-tuan ni, kalau kita tengok anak yatim ni apa kita kena buat? Usap kepala dia kan, itu yang diajar kepada dia tuan-tuan ni. Itu pahala anak yatim tuan-tuan, sebab Nabi ni daripada awal lagi tuan-tuan, dia ni seorang anak yatim. Baik ni tuan-tuan ni, kalau kita tengok sejarah ni tuan-tuan, saya sebut tadi Abu Muttalib tuan-tuan ni 40 tahun jaga Nabi. Yang sedih ni tuan-tuan apa dia tuan-tuan ni? Salah satu baginda yang paling sedih apabila kematian masa tu Abu Muttalib, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ni tuan-tuan meninggal 40 tahun jaga Nabi. Itu yang Nabi cukup sedih tuan-tuan ya. Kalaulah kita ni tuan-tuan, itu kalau jangan risau sangat tuan-tuan ya. Kita jangan, kalau kita tengok sejarah, Abu Muttalib jaga Nabi umur 40 tahun pun tuan-tuan tak Islam. Tengok tak kita baca sejarah Saidina Umar, tengok adik dia baca Quran, sentuh hati dia masuk Islam. Itu nak sebut apa tuan-tuan ni? Hidayah ni bukan kerja kita. Tuan, jangan kalaulah kita ada anak macam kita sebut tarbiyah Islam, anak mungkin nakal dan sebagainya tuan-tuan ni, jangan putus asa tuan-tuan. Sebab hidayah ni bukan kerja kita. Kerja kita usaha, kerja kita doa tuan-tuan. Supaya kalaulah tuan-tuan bagi sahabat Nabi Saidina Umar tu, Allah boleh buka hati dengan hidayah tuan-tuan. Apalah tuan-tuan ni kalau Allah nak bagi. Baik ni tuan-tuan ni. Yang ketiga, gelaran tuan-tuan ni. Gelaran Nabi ni saya akan ringkaskan sikit tuan-tuan ni. Kita baca sikitlah profil baginda Rasulullah pada hari ini. Antara tuan-tuan ni dalam kitab Syamil Al-Muhammadiyah, antara benda perkara yang Nabi selalu gelaran yang Nabi ni tuan, dia sebut tentang Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Kib. Dan kebanyakan tuan-tuan kita terkenal baginda Rasulullah ni dengan gelaran Al-Amin, yang seorang yang amanah. Sehingga Allah sebut dalam surah Al-Shura tuan-tuan ni, Allah membenarkan sifat amanah Rasulullah menurut isi firman-Nya, sesungguhnya aku seorang rasul yang amanah. Nak bagi tahu ni tuan-tuan ni, Nabi ni tuan-tuan, itulah dengan sifat amanah yang bawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang sehinggalah tuan-tuan ni, salah satu, kalau kita baca sejarah bagaimana Siti Khadijah yang berkahwin dengan baginda Rasulullah,
yang tertarik, terpikat dengan Rasulullah tuan-tuan, sebab apa? Sekat dengan sifat amanah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kalau kita baca sejarah banyaklah tuan-tuan yang dia jadi petugas yang membantu urusan bisnes Khadijah itu, salah satu memberi keuntungan kepada Nabi tuan-tuan atas sifat amanah yang diuruskan perniagaan tu daripada si Khadijah. Tuan-tuan, Nabi kita bukan susah tuan-tuan tau. Nabi kita ni tuan-tuan ni seorang yang kaya. Kalau ikut saya baca tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh check balik. Saya pernah baca satu tuan-tuan masa Nabi tuan-tuan meminang Siti Khadijah, berapa hantaran dia tuan? Ada satu pandangan mengatakan tuan, lebih kurang 100 ekor unta. Tuan-tuan kali tuan-tuan, 1 ekor unta berapa? Kalau zaman sekarang 1 ekor unta berapa tuan? Tak silap saya paling murah tuan itu pun kalau unta daripada Australia lah tuan. Paling murah tuan, tak dengar. Yang saya kata yang paling murah tuan-tuan 16 ke 26 ribu. Lebih kurang. Tuan-tuan, kalau itu nilai tuan-tuan, kalau kali dengan 100 berapa tuan-tuan hantaran dia? Kita kahwin je berapa ribu dulu je? 5 ribu. 10 ribu paling tinggi. Nabi ni tuan kaya, tapi Nabi memilih untuk hidup yang bersederhana. Tuan-tuan, ni kalau kita baca sejarah. Nabi ni tuan-tuan, kerjaan pertama Nabi apa tuan-tuan? Daripada umur 6 sehingga 12 tahun adalah pengembala kambing. Lepas Nabi tenam tuan-tuan, duduk dengan datuknya Abdul Muttalib, dia jaga kambing, pengembala kambing. Dan sehinggalah sampai umur 12 tahun, barulah tuan-tuan dia belajar berniaga yang dibawa oleh pak saudara dia tuan-tuan, Abu Muttalib tuan-tuan. Itulah tuan-tuan pekerjaan Nabi. Buat Nabi ni tuan pernah pengembala kambing dan juga pernah tuan-tuan seorang yang businessman, yang seorang yang berniaga daripada awal lagi. Nabi kahwin tuan-tuan umur 25 tahun dengan Siti Khadijah yang berumur tuan-tuan, masa tu Khadijah berumur 40 tahun. Nabi anak tuan-tuan, nama Nabi berapa orang anak Iman? Anak Nabi ada berapa orang? Anak Nabi ada berapa orang? Apa nama anak Nabi? Tak ingat dah. Okey. Antaranya tuan-tuan Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Qasum dan Fatimah. Tapi kebanyakan Nabi tuan-tuan, anak-anak dia tuan-tuan, dia meninggal awal. Yang kita banyak baca sejarah, anak yang paling lama yang tuan hidup ni tuan-tuan, Fatimah. Itulah yang kita kenal tuan-tuan. Anak Nabi tak nyelah tuan-tuan Dan Nabi ni tuan-tuan berkahwin dengan yang saya sebut tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan dia tak pernah berkahwin tuan-tuan sehinggalah tuan-tuan Siti Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin. Maksudnya Nabi setia tuan-tuan. Ada satu kawan sembang tuan. Dia kata aku nak ikut Nabi, dia kata. Isteri meninggal nanti baru boleh kahwin, contoh kan. Ikut dia kata. Masalahnya dia kata, kau confirm ke kau hidup lebih lama pada bini ni? Sejarah tuan-tuan. Kajian yang dia buat tuan-tuan dia Malaysia tuan-tuan orang lelaki average umur 72 je. Orang perempuan berapa tuan-tuan? Orang perempuan lebih lama, panjang umur 77, 78. So kalau nak faham tak faham ni tuan? Faham. Kalau nak tunggu tuan-tuan, kalau ada hajat jalan je. Kalau nak ikut aja gurau-gurau tak mau. Nabi tuan-tuan, isteri Nabi ada ada 9 orang Nabi tuan-tuan, satu masa dia kata 11. Dan kalau ikut banyaklah tuan-tuan Aisyah, tuan-tuan Hafsyah, Zainab, Huzaimah, Ummu Salamah dan sebagainya. Tuan-tuan, antara isteri daripada anak pada sahabat Nabi tuan-tuan, siapa dia? Contohnya tuan-tuan Zainab. Zainab anak siapa tuan-tuan? Anak Sayyidina Umar. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita faham tuan-tuan kenapa sahabat-sahabat sama Nabi tuan-tuan kan nak tuan-tuan anak perempuan dia berkahwin dengan Nabi. Kenapa tuan-tuan? Kita tuan-tuan nak pilih mesti yang bekerja, yang mesti macam ni, mesti macam ni. Senang kata tuan-tuan kau bagi kepada ni tuan-tuan orang yang baik, orang yang ada kepercayaan, orang yang amanah ni, selamat anak engkau tuan-tuan. Itu Nabi kata pertama tuan-tuan nak kahwin wanita, nak kahwin anak lelaki, anak perempuan kita nak kahwin, apa yang Nabi ajar pada kita? Cari dua. Pertama yang ada agama dia, cari akhlak yang baik.
Takut tuan-tuan, tambah sekarang ni kalau dapat suami yang tak pernah betul. Saya pernah jumpa satu kes tuan-tuan ni, perempuan tu anak ni cukup baik tuan-tuan ni, silap pilih tuan-tuan ni, kahwin dengan satu penagih. Last tuan-tuan, bini jadi penagih dadah dengan anak-anak, habis satu family tuan-tuan. Ni kenapa agama ajar pada kita tuan-tuan. Itu kenapa sahabat ni tuan-tuan faham dia ni. Selamat tuan-tuan, kita tuan-tuan. Sebab kita ni tuan-tuan, anak perempuan kita serah kepada suami dia yang ni tuan, itu tanggungjawab suami dia. Sebab mendidik jatuh kepada lelaki, kepada ketua suami, ketua keluarga. Dan pasti tak tuan-tuan ni, yang bakal menantu kita ni betul boleh bawa, boleh didik anak kita yang sepatutnya. Yang ni kita kena bimbang tuan. Salah dia bawa tuan-tuan ni, salah menantu kita lelaki ni bawa tuan-tuan ni, habis anak kita tuan-tuan. Woi tuan-tuan, ramai kita jumpa kes macam ni tuan. Sebab dia kena ada taat tu. Tu Nabi ajar pada kita tuan-tuan, cari yang ada agama dia, cari yang ada akhlak dia. Oi, na'udzubillah tuan-tuan, takut zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan. Dan kita kena ingat tuan-tuan ya, ada satu lagi tuan-tuan ni barat. Kononnya tuan-tuan adalah Nabi berkahwin dengan kanak-kanak, kan, Philadelphia tu yang dibuatkan oleh barat tuan-tuan ni. Kononnya Nabi ni orang yang kuat seks dan gila seks dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita faham Nabi tuan-tuan kahwin dengan Aisyah umur berapa? 6. Tapi Nabi bersama dengan Aisyah umur berapa tuan-tuan ni? 9 tahun. 9 tahun ni tuan-tuan. Kalaulah Nabi ni tuan-tuan kahwin dengan kanak-kanak yang dikata oleh barat tu tuan-tuan, dah lama ni satu fitnah yang cukup besar pada Nabi pada masa tu. Kita ni tuan-tuan, orang perempuan ni tuan-tuan, ni cepat matang. Nabi tinggalkan kita berapa lama tuan-tuan? 1400 tahun dulu dah. Kita tengok zaman kita tuan-tuan, tahun 50-an 60-an, orang perempuan kahwin umur berapa? Kadang-kadang 12-13 tahun dah kahwin. Kan nenek-nenek kita dulu. Sebab orang perempuan ni tuan-tuan, period dia datang dia cepat tuan-tuan, dia matang lebih cepat daripada lelaki. Tuan-tuan pelik tak tuan-tuan? Kalau tahun 60-an dulu, 70 tahun, nenek-nenek kita, moyang kita dulu kahwin umur 12-13 tahun biasa, apa peliknya tuan-tuan? 9 tahun tu cerita lama tu, 1400 dulu. Ni kita kena faham, ada setengah ni yang saya bimbang ni tuan-tuan. Betul lah tuan-tuan ni, Nabi kahwin dengan macam ni. Oh tuan-tuan, tengok semasa tuan-tuan. Kalau Nabi buat pada masa tu, itulah satu fitnah yang paling besar tuan-tuan. Masa tu pada saya tuan-tuan, dakwah yang bawa dengan Nabi, habis tuan-tuan ni. Tapi adakah jadi isu? Tak ada. Sebab benda tu kebiasaan zaman pada masa tu. Kita ni tuan-tuan, kita je, atau kita boleh kahwin yang 18 kan. Kalau bawah umur, kita minta kebenaran. Tapi sebenarnya tuan-tuan, agama, zaman tok nenek kita, biasa. Betul? Bawah 18 ni biasa kahwin tuan-tuan. Tu kena tengok sikit tuan-tuan ya. Dan Khadijah ni panjang isteri dia tuan-tuan ya. Kalau kita tengok Khadijah ni tuan-tuan, benda yang Nabi paling sayang isteri dia lah. Sampai Aisyah ni tuan-tuan cukup cemburu tuan-tuan ya. Aisyah ni tuan-tuan apabila dia masak, Nabi selalu pas kalau masak lebih, Nabi mesti pesan kepada Aisyah, bagi tolong kepada, kan, pesan kepada Aisyah, bagi tak kepada kawan-kawan anak kawan-kawan Khadijah. Sebab tuan-tuan ni pengorbanan ni besar. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan ni, Khadijah ni tuan-tuan, apabila dia meninggal tuan-tuan ni, tak ada benda apa dah yang dikorbankan untuk dakwah baginda Rasulullah SAW. Yang ni ada satu kata, yang ni dia bukan dalil yang tak kuat tuan-tuan ni, ada ni kata pandangan sajalah. Saya pun, dia kata sampai ada disebut tuan-tuan ni, ini bukan dalil yang kuat tuan-tuan ni, dalil yang sahih tak. Dia kata, saya pernah ada satu ustaz tersebut, dia kata, kalaulah tulang-tulang aku ni, dia kata ada harga, dia kata, juallah tulang-tulang aku ni kata, untuk kerja agama bab dakwah ni. Sampai begitu, nak menunjukkan tuan-tuan ni, pengorbanan dakwah yang disupport oleh Khadijah ni kepada tuan-tuan. Apa moral sikit tentang yang Siti Khadijah ni tuan-tuan dengan Nabi? Oh ini tuan-tuan, berjayanya seorang lelaki. Jatuh bangun seorang lelaki tuan-tuan, ada dua wanita. Pertama, mak kita. Yang kedua, isteri kita. Ini besar tuan-tuan ya, pengorbanan seorang isteri ni dan sebagainya. Baik, saya lajukan sikit tuan-tuan. Baru pergi Rasul. Nabi Rasul tuan-tuan umur 40 tahun, dan itulah permulaan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan dakwah pertama Nabi tuan, dakwah secara terbuka yang diambil oleh Zaid bin Haris, Abu Bakar dan sebagainya, sehinggalah Nabi secara tertutup dan hingga bersembunyi, barulah dakwah Nabi secara
terbuka. Dan saya sebut kat sikit ni sikit tuan-tuan ni, kenapa Nabi tuan-tuan umur 13 tahun Nabi berdakwah tuan-tuan, Allah minta tuan-tuan ni pergi berhijrah kepada Mekah yang kita baca sebelum ni. Salah satu sebab ni tuan-tuan, tekanan daripada orang Quraisy tuan-tuan ni, termasuklah tuan-tuan tekanan dan siksaan yang dibuat oleh pada masa itu. Saya teringat tuan-tuan ni, tuan-tuan biasa tengok tak Sumayyah, kan Sumayyah yang suami dia ayah Yasir. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan Yasir ini, Sumayyah ini disiksa? Siksa tuan-tuan ni, Sumayyah tu tuan-tuan, disula tuan-tuan, kemaluan daripada tu tuan-tuan, jolok tuan-tuan sampai mati. Yasir ni tuan-tuan macam mana dibunuh, nak sampai nak jaga akidah tu. Tuan-tuan, Yasir ni tuan-tuan, suami kepada Sumayyah ni tuan-tuan, diikat dengan 4 kaki ni tuan-tuan. Tangan, kaki ni tuan-tuan 4, ditarik tuan-tuan dengan 4 ekor unta, berkecai badan tuan-tuan. Sampai macam tu tuan-tuan, nak jaga akidah tuan-tuan. Itu tuan-tuan ni, itu hargai tuan-tuan tentang agama Islam. Orang dulu tuan-tuan nak dapat agama ni, ya Allahu Akbar tuan-tuan. Itu kenapa tuan-tuan ni, Abu Jahal tu apa maksud tuan-tuan ni? Apa maksud jahal? Bodoh, jahil. Itu Abu ni tuan-tuan, Nabi gelarkan Abu Jahal ni tuan-tuan, salah satu sebab Nabi gelarkan bapa kebodohan kepada Abu Jahal ni tuan-tuan, apa dia? Salah satu sebab ni tuan-tuan, yang disiksakan Sumayyah tu macam tak boleh terima akal tuan-tuan. Padahal kalau kau nak bunuh Sumayyah tu tuan-tuan, kau boleh pancung dan sebagainya. Kenapa sampai macam tu kau nak siksa dia? Itu yang Nabi sebut kepada kita, Nabi gelarkan tuan-tuan Abu Jahal, sebab bodoh segala bodoh. Nak sebut Abu Jahal ni. Tu salah satu tuan-tuan ya. Dari peristiwa Sumayyah inilah tuan-tuan, Nabi gelarkan Abu Jahal itu adalah bapa kepada kebodohan. Macam kita je, macam tak masuk akal. Kalau kau nak bunuh pun janganlah sampai macam tu. Contohlah tuan-tuan, hijrah Nabi, saya dah sebut awal tadi tuan-tuan. Dan last sekali tuan-tuan, persaudaraan, peperangan yang Nabi buat tuan-tuan, yang duduk Nabi peperangan lebih kurang, rakit sejarah, Nabi berperang lebih kurang 27 kali. Dan last sekali tuan-tuan, Nabi wafat umur berapa? Nabi wafat tuan-tuan selepas hijrah Nabi ataupun wadak pada akhir pada Nabi pada Safar tahun ke-11 hijrah, masa Nabi wafat tuan-tuan. Masa itulah tuan-tuan, Nabi wafat pada umur 63 tahun. So saya minta tuan-tuan sempena bulan Ramadan dah. Sempena bulan Ramadan Rasul ni, yang ni tuan-tuan saya tak dah boleh baca semua. At least paling tidak pun kita baca profil secara ringkas. Baginda daripada lahir sampailah baginda selawat wafat, yang mana kita tempat cover, kita cover lah tuan-tuan untuk hari ni. So kurang tuan-tuan pedulikanlah tuan-tuan, orang kata bab Maulid Rasul ni apa pandangan-pandangan tuan-tuan. Allah tuan-tuan, mak ayah kita pun kita sambut tuan-tuan kan. Sebab apa tujuan kita sambut tuan-tuan? Inilah tuan-tuan. Paling tidak pun tuan-tuan kita ulang sikit tuan-tuan, siapa baginda Rasulullah SAW tuan-tuan. Tanya budak muda sekarang tuan-tuan, artis semua dia kenal tuan-tuan. Siapa isteri Nabi kenal tak tuan-tuan? Mak Nabi kenal tak tuan-tuan? Siapa datuk jaga Nabi? Siapa ibu sesuai Nabi? Nabi kerja apa dan sebagainya? Budak-budak kita boleh jawab tak? Wallahualam tuan-tuan. So saya minta tuan-tuan kita sama-samalah tuan-tuan. Dan ini cukup perkara yang paling besar tuan-tuan. Sebab ini adalah penghulu kepada kita punya ketua kita. Kita punya contoh teladan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Dan kita cukup tuan-tuan cukup bersyukur tuan-tuan dengan kehadiran baginda Rasulullah yang bawa agama dan iman kita pada hari ini. Saya ingat tuan-tuan, saya tak perlu ulang. Saya ingat itu saja daripada saya untuk malam ni tuan-tuan. Sempena Maulid Rasul yang kita akan sambut 24 ni tuan-tuan. Ini bukan kita setakat barak tuan-tuan apa yang kita nak, kita ikut tuan-tuan apa yang baginda Rasulullah bawa pada kita, yang diajarkan pada kita hari ini. Saya ingat itu saja daripada saya tuan-tuan. Ampun dan maaf salah dan silap, bukan niat saya nak mengajar tapi lebih kepada berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.